Matching bag. Worth buying. I bought a backpack. Matching bag. Contoh nak pergi travel next week. So that semua orang kalau nak shopping ke apa senang nak masukkan. Yang kan kecil rupanya besar. Nak letak pasport, nak letak apa senang. Kita pun depan senang kan. Buka je macam ni. Lepas tu dia korang ikat. Can put money inside. Banyak money ke nak letak? Of course. Dia letak botol air. Botol tepi. Satu ni telekong. I letak telekong. Kain telekong. Semua ada. Telekong yang kedua. 4 telekong. And then di bawah ni I letak kain telekong lagi satu. Weh, memang banyak Bawah ni boleh letak barang. Tepi ni boleh letak barang lagi. Tepi ni pun boleh letak barang. Dalam pun boleh letak barang. Ada 4 kompartmen. Worth buyer. Worth buying. Worth buying. Banyak colour I beli. All the backpack. So you can choose. Adik can choose. Mama can choose. Baba can choose. This is my favourite colour. Yang ni kita akan suruh yang lain pilih pula. This one is colour blue. Lawa. This one is colour grey. Besar sangat. Mama dah cap purple. So nantikan vlog kita orang cuti minggu depan.